Pagi ni kita akan makan dulu sebelum kita pergi next tempat-tempat menarik. Untuk hari ni aku makan kat ni. Di tempat aku beli profil, aku meeting dalam bilik ni hari ni. Bilik VIP dekat restoran ni. Okey, hari ni tadi kedua kita akan bawa ke sikit, kita akan kongsikan. Pagi-pagi ni perlu apa kita cari makanan dulu. Ni restoran yang supir aku bawa untuk makan pagi. Jadi menu ni pagi-pagi banyak tak? Kalau nak cari nasi lemak, nasi minyak memang tak ada. Memang tak ada dekat Indong ni. Okey, sekarang aku dah sampai di parking The Lodge Maribaya. The Lodge Maribaya adalah salah satu destinasi eco pelancongan yang terletak di Lembang, Bandung, Indonesia. Supir akan parking di tempat yang disediakan dan kita akan menaiki kenderaan yang disediakan The Lodge Maribaya tu. Dalam perjalanan tu, kita akan melalui kampung penduduk di sini. So, jom kita layang suasana. Sekarang ni kita sampai dah ibarat macam kamera lah. The Lodge Woodland Maribaya. Sampai jalan dah. Di sini juga terkenal dengan pemandangan alam yang memukau dan pelbagai aktiviti luar yang menarik yang kita boleh buat di sini. Dan dekat sini juga dia ada sediakan kafe lah. Ada cafe. Ha, ni dia. Salah satu aktiviti yang terkenal iaitu skybike. Skybike ini dapat memberikan kita pengalaman unik berbasikal di ketinggian dengan pemandangan pergunungan.
Sistem keselamatan di sini dijaga dengan sangat ketat dan pekerja yang berpengalaman untuk memastikan setiap pengunjung selamat. Yang penting, kita kena ikutlah, kena dengar arahan yang diberi. Okey, dekat sini juga dia ada sikit gambar. Ni juga kamera. Selamat datang di Lodge Maribaya di Indonesia yang ada di Bandung. Oke bang, lihat kamera juga. Lepas tangannya rendah. Selain daripada skybike, ada juga aktiviti lain seperti fun swing, sky swing dan lain-lain. Atas kita lah berani ke tak berani untuk naik sebab tempat dia semua tinggi-tinggi. Tengah menikmati permainan, tiba-tiba hujan turun. So permainan pun diberhentikan seketika sehinggalah hujan tu berhenti. Sini lepas pada kita selesai semua program dalam tu, kita boleh ambil gambar dekat ni lah. Kita boleh pilih gambar kita nak gambar mana-mana. Semua dekat sini belakang. Dia akan bagi satu resip. Okey gang, kita jumpa orang Terengganu di Indonesia, di Bandung. Ya, jumpa makhluk-makhluk hulu. Saya Kampung Daun adalah salah satu tempat terkenal bagi pelacun luar dan tempatan disebabkan suasana menarik dan memukau untuk sesiapa yang datang ke sini. Suasana yang berkonsepkan kafe dengan alam semula jadi ini memberikan kita udara yang segar dan tidak tercemar. Okey, sampai dah ke toko 3.
Okey, episod aku untuk episod kedua ni habis. So kita sambung esok. Bye bye.